Boss Kevin. Hola guys, kita nak tengok satu helmet yang sangat-sangat underdog. Okay, dicipta di Malaysia, cipta alright, dan sangat-sangat bagus dan solid lah. Alright, kenapa? Untuk golongan yang warga yang bekerja memang sangat-sangat best. Kenapa? Span dia, okay, kalau kepala besar ke apa selesa, klip besi, double visor, okay, design yang sangat menarik dan ada banyak pilihan design. Okay, dan spare part semua senang dapat sebab ini company Malaysia. Okay, Hewo is MHR sama. Okay, memang menarik guys. Kalau anda tengok kita ada plain color juga kat bawah ni dan pelbagai design kat bawah. Semua macam-macam lah. Ada dalam 10-12 design Harga pun boleh dengar, span semua boleh buka cuci. Alright, saya harap anda boleh datang ke kedai, cuba dulu satu helmet macam ni dan bagi feedback. Alright. Memang sangat selesa untuk orang yang golongan 30, 35, 40, 45 tahun, 50 tahun. Mereka suka helmet macam ni. Dia tak nak panjang lonjong sangat macam KYT. Dia nak yang selesa, harga boleh dengar. Inilah jawabnya. Itu saja saya, Boss Kevin. Ciao.